Weh, jom masak tom yum malam ni nak? Boleh bah kalau tom yum soup. Makan tom yum lah kita. Ada juga barangku di rumah tapi tidak cukup cendawan. Macam mana? Alah, cendawan kat belakang longkang kita tu banyak lah. Kita ambil je lah tak boleh. Cendawan mana lagi kau mau ambil ni? Sembarang saja kau ni. Sakit kita nanti. Dulu ada satu pakcik ni, dia mau buat tom yum soup time hujan-hujan. Apalagi dia ambil tepi longkang tu cendawan. Sembarang saja buat soup. Last makan sendiri pun dapat. Tempat orang kawannya makan sekali, semua masuk hospital. Lepas tu kan, ada lagi satu, pakcik dia juga. Dia jumpa dekat ni tau, dekat tepi rumah sampah. Cendawan tu, dia tumbuh kat pokok. Memanglah cendawan tumbuh kat pokok. Tapi, bahayanya cendawan tu tahu apa dia buat? Dia makan, dia masak, dia makan. Dia buat ni korang. Apa? Cendawan sedap tepung. Sedap memang sedap. Tapi lepas tu apa jadi? Dia pergi ziarah orang meninggal. Sekali dia pingsan kat rumah tu. Astaghfirullahalazim, kesiannya. Masuk hospital korang. Ya Allah. So nanti hati-hati dengan cendawan, okey. Cari cendawan yang betul-betul korang yakin, pergi beli kat kedai. Janganlah ambil tepi-tepi jalan jumpa ni, sebab cendawan ni banyak yang beracun daripada yang boleh makan sebenarnya. So cari sumber yang betul kalau nak makan dengan selamat. Kalau rasa cendawan tu mahal, kalau anda lagi rajin, belilah benih-benih cendawan yang dorang jual sekarang banyak kat kedai ataupun online. Lagi selamat dan dia akan tumbuh berulang-ulang kali dan tak ada masalah kesihatan.